Skamer, pukau atau terpukau. Dalam masyarakat kita, ramai masih percaya mangsa skamer kena pukau. Katanya hilang kawalan, tak sedar, dan akhirnya duit hilang sekelip mata. Tapi benarkah itu pukau atau sebenarnya kita yang terpukau? Dulu, pukau dikaitkan dengan jampi, minyak dan pandangan mata. Sekarang, pukau moden datang melalui telefon, mesej dan media sosial. Tiada asap, tiada mantra, hanya suara yang meyakinkan, kata-kata yang bermain dengan emosi. Skamer tahu di mana kelemahan manusia. Mereka guna rasa takut, tamak, simpati dan kepercayaan terhadap pihak berkuasa. Mereka menyamar sebagai polis, pegawai bank atau mahkamah dan kita, kerana panik, terus percaya tanpa semak. Itulah pukau moden, bukan dengan sihir, tetapi dengan psikologi dan tipu daya minda. Setiap hari, ramai yang terpukau, skam pelaburan, skam cinta, skim panggilan palsu. Mangsa bukan orang bodoh, tapi orang baik yang terlalu percaya. Ingat, skamer tidak memukau, kita yang terpukau. Berhenti, fikir dan semak dahulu sebelum bertindak. Dan sekarang, masyarakat ada pelindung baharu. GPT sedar skam, elak jadi mangsa. Tanya, semak dan belajar bagaimana skamer beroperasi. Cukup imbas kod QR, buka GPT sedar skam dan dapatkan maklumat serta panduan sebenar terus dari sumber PDRM Kuantan. Mari kita bina komuniti yang sedar, bukan mangsa. Kerana keselamatan bermula dengan pengetahuan. Cegah sebelum terkena. Sedar skam, elak jadi mangsa.